kelapa di muara. Daunnya lebat beri laungan. Bersatu hati seluruh negara, koperasi yang pembangunan. Ini kali pertama saya mempengerusikan mesyuarat ini, dan untuk saya memang satu mesyuarat yang cukup penting sebab kita akan membincangkan isu dasar dan juga alat tuju gerakan koperasi di Malaysia pada masa kini. Engkau tetap pergi meninggalkanku sendiri. Jangan disimpan tiada rasa. Prinsip dan juga misi koperasi. Satu, dia membangun ekonomi rakyat. Kedua, dia menjaga majikan rakyat. Dan nombor tiga, dia membina perpaduan rakyat. Saya nak melibatkan lebih banyak lagi kedai-kedai koperasi dalam rangkaian sistem SARA supaya kedai-kedai koperasi juga boleh mendapat manfaat daripada kurang 15 bilion yang telah diperuntukkan untuk sumbangan tuanan ramah dan juga SARA. Terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat. Saya rasa satu mesyuarat yang cukup bermanfaat dan berhasil. Senyuman manis di bawah angin, ku tunggu di kau terasa dingin. Engkau tetap pergi.